Setiap jenama-jenama kenderaan anda boleh tengok dalam pilihan mesti dia ada satu model entry level dan most of the time model ni lah model best seller dia orang. Untuk BMW dia ada benda ni. Ini adalah BMW 2 Series Grand Coupe dan ini adalah model generasi yang kedua. So untuk Malaysia kita ada hanya satu variant saja iaitu variant 218 Sport ni. Okey, kereta ni dia controversial sikit sebab dia pakai enjin 3 silinder dan dia juga adalah sebuah front wheel drive kereta. So memang dia memang tak macam BMW yang saya awak kenal. So untuk video hari ni kita nak tengok adakah kereta entry level ni masih lagi sebuah BMW yang betul ataupun dia bukan BMW yang original. Ich bin Mukhlis, willkommen bei Carikas. Kalau sekali lalu di tepi anda memang anda takkan perasan lah bahawa model 2 series ni adalah model yang baru sebab sekali tengok memang nampak lebih kurang sama dengan model sebelum ni tapi kalau dua kali tengok adalah sedikit perbezaan dia. Okey, setengah orang kata lagi cantik, setengah orang tak suka. Bagi saya okeylah, at least dia masih mengekalkan identiti dia sebagai sebuah 4-door saloon coupe dengan bumbung sporty dan sebagainya. Tapi kita fokus ke depan tu sebab kalau anda perasan dekat depan dia punya hood dah macam lagi membonjol macam ni. So dia nampak macam flower horn sedikit lah compare dengan sebelum ni. Tapi yang saya suka kat sini dia punya lampu. Lampu ni full LED, dia punya bentuk memang sangat tajam. Di dalam ni dia ada dua DRS signature sama macam model i4 dan juga model 3 series yang baru. Dan dekat depan ni dia punya grill kidney ni dia lah lagi lebar. Dan kalau anda perasan dia punya insert kemasan kat dalam ni sebiji sama dengan model yang kita tengok pada X3 yang baru. Dan masa saya cakap tadi ini bukan model M Sport tapi sekali tengok dia masih nampak sebuah kereta yang sporty sebab come on lah, 4-door coupe kot, mesti lagi sporty. Tapi overall depan dia sedikit beza, ada yang suka, ada yang tak suka. Baik, dari segi saiz 2 series Grand Coupe baru ni dia lebih kurang sama dengan sebelum ni iaitu panjang dia lebih kurang 4.5 meter. So dia punya level sama macam Mercedes A-Class dan juga Audi A3 iaitu kira macam sedan entry level lah untuk brand-brand Jerman yang lain. Tapi macam saya cakap tadi, side profile dia memang nampak sangat sporty sama dengan sebelum ni tapi yang best kereta ni tak macam A-Class. Anda tengok. Frameless window, mana nak cari ada dekat 2 series Grand Coupe saja. Dan kalau kita dekat belakang ni sama juga dengan model BMW lain, dia ada benda ni dia panggil Mak Saleh panggil Hofmeister King. Ini memang signature design untuk model BMW 5 series 3 series pun ada. Dan untuk rim dia pakai rim simple saja 18 inci, two tone dan tayar pun dia pakai tayar Goodyear Eagle F1. Tak badan kereta entry level tapi tayar dia pakai tayar kereta sport. Sebab anda kena ingat, ini bukan sedan biasa, ini adalah Grand Coupe. Dan untuk bahagian belakang dia boleh nampak dia punya bumbung sporty dia bersambung dekat belakang tailgate ni dan dia ada macam ducktail sikit tapi bukan spoiler lah sebab dan lagi sekali macam saya cakap ini adalah bukan model M Sport so dia tak adalah spoiler belakang, bumper belakang pun simple, dia tak ada exhaust menunjuk apa semua, tak ada. Dia simple kosong saja. Tapi satu benda saya suka untuk model 2 series baru ni dia punya lampu. Design tail light dia saya sangat suka, dia sekali tengok nampak sama macam iX2, dia punya insert dia ada tajam-tajam bentuk arrow ni. Memang sekali tengok memang nampak sangat-sangat cantik. Dan kalau anda perasan kat belakang ni, tengok dia punya badge. Dia dah sekarang 218, bukan 218i. Dulu dia ada I, sekarang untuk model second gen ni, dia dah turun ke I. Sebab I sebelum ni, dia stands for internal combustion ataupun engine lah. Tapi sekarang dia dah pakai 218 sebab ini kira one of BMW punya strategi lah. Dia nak streamlinekan dia punya line up. So mungkin in the future entah dia ada EV version 218e ke? Kita tak tahu. Baik, untuk bahagian dalam 218 Grand Coupe Sport baru ni pun anda boleh nampak dia punya DNA BMW. Sebab apa? Bukan cakap dia ada curve display yang baru ni, tapi at the same time anda boleh nampak dia punya cabin setting especially kat depan dia masih lagi ergonomik dan driver centric lah bak kata Mak Saleh. Okey, skrin depan ni macam biasa BMW curve display, infotainment dia 10.7 inci, dikuasakan oleh BMW OS 9 software yang paling latest dan macam biasa Android Auto, Apple CarPlay, semua wireless, kabel buang saja bos. Okey, sekarang dia punya meter cluster 10.25 inci. Dia kecil sebenarnya tapi at the same time sebab ini adalah sebuah model entry level, dia tak ada head-up display tapi okeylah, still quite intuitive, boleh play around dia punya menu dan sebagainya. Okey, walaupun model ni macam saya cakap tadi dia bukan model M Sport tapi dia punya bahagian kemasan dia bagi saya masih lagi sporty. Contoh steering wheel dia ni walaupun bukan steering wheel M tapi dia punya feel dia punya ni masih lagi tebal dan walaupun dia tak ada pedal shifter, okeylah, still rasa sporty. Tapi yang paling sporty untuk kereta ni sebenarnya dia punya kerusi depan. Sebab kerusi depan ni dia sporty seat ni, dia macam nak kata bucket tak juga tapi dia punya subwoofer ni sangat tebal. So memang
anda memang in place lah, memang firm lah. Dan dia pakai material gegar Vaganza ni, Viganza perforated leather ni, dan memory function ada untuk driver side sahaja macam biasalah. Okey, dekat tengah ni kalau anda perasan dia punya aircon vent yang baru ni dia macam sedikit tersorot, tapi bagi saya senang nak adjust pakai sini je. Dan dekat tengah ni macam biasa kita ada wireless charging pad, 2 USB-C charging port, dan dia punya gear shifter dia pakai jenis tombol switch macam ni, dia dah tak ada physical gear shifter. Dan kalau anda perasan dia dah tak ada iDrive punya control unit macam dekat T series dulu tu dia ada iDrive not control infotainment. Untuk model ni malangnya dah tak ada. Okey, walaupun kat tengah ni anda nampak dia adalah sedikit plastik, tapi dia punya plastik dia tak rasa murah macam adalah kereta Jerman lagi satu tu. Aku nak sebut nama Okey, yang tu memang nampak murah, tapi yang ni okey lah, quite solid. Dan untuk bahagian atas semuanya dia masih lagi pakai soft touch material. Even dekat atas ni dia masih lagi pakai soft touch. Dan kalau anda perasan juga memanglah kereta murah, sunroof tak perlu ada, tapi at least anda dapat ambient light. Dan dia punya sound system standard, walaupun tak ada brand, bunyi dia not bad sebenarnya. Jom kita try. Dan untuk ruangan tempat duduk belakang macam biasalah, kereta 2 series Grand Coupe ni dia tak besar sangat. Sama juga untuk model baru ni. Okey, in terms of legroom, okey, saya punya kursi depan ni saya dah ikutkan saya punya driving position. Saya tinggi 175 cm, berat okey, legroom masih lagi okey sebab bagus untuk kursi ni, dekat depan dia macam ada lengkuk, so adalah sedikit extra space. Dan bagus untuk plastik benda ni. Walaupun nampak murah, tapi dia tak nak bagi kotor dan bagi calak lah anda punya kursi depan. Tapi malangnya macam anda nampak lah, headroom dia memang CP-CP je untuk orang tinggi macam saya. Dan satu lagi yang tak best untuk kursi belakang ni, dia punya angle dia bagi saya sedikit menegak. Dan dia punya base ni dia terlalu pendek. So macam kalau anda boleh tengok kaki saya macam tergantung tinggi atas ni. So memang untuk long distance travel mungkin tak selesa untuk orang besar macam saya. Kalau orang kecil sikit, budak-budak, bagi saya mungkin sedikit okey lah. Dan dekat tengah ni macam biasa kita ada dedicated aircon vent, walaupun kereta kecil masih lagi ada corong aircon dekat belakang. Dan ada 2 USB-C charging ports. Dan kalau anda perasan dia juga center tunnel dia agak tinggi untuk sebuah kereta front wheel drive. Sebab anda kena ingat platform ni bukan sahaja front wheel drive, untuk all wheel drive X-Drive punya model pun dia ada pakai. So nak tak nak kena adalah benda lah ni. Okey, untuk boot space pula, surprisingly walaupun belakang dia tempat duduk passenger sempit, tapi boot space dia agak besar, 430 liter. Lagi besar berbanding dengan A-Class dan juga A3. Dan dia ada lower compartment, tapi tayar spare tak ada. Saya tak tahu lah kenapa brand Jerman sekarang kedekut sangat nak bagi tayar spare. Tapi kalau nak space lagi, anda still boleh lipatkan kursi belakang ni. So maknanya nak bawa barang pergi IKEA walaupun kereta kecil macam ni masih lagi okey. Cuma nak bawa orang je kurang selesa sikit. Baik, dari segi platform untuk second gen 2 series Grand Coupe ni dia masih lagi pakai platform yang sama, tapi macam biasalah dia ada perubahan sikit lah, dia dah ada tambah rigidity dan sebagainya. Okey, untuk engine pula, engine pun untuk model 218 ni sama dengan sebelum ni, iaitu enjin 1.5 liter 3 silinder turbo. Nama engine ni B38, iaitu enjin yang sama digunakan pada model macam X1 dan juga Mini Cooper. Yes, ini enjin 3 dapur, bukan 4 dapur, bukan 6 dapur. Okey, kuasa dia pun okey, not bad sebenarnya. 156 PS dan 230 Nm. Top untuk kereta saiz besar macam ni memang bagi saya mencukupi. Tapi kereta ni juga dia pakai gearbox 7 speed DCT, bukan conventional automatic. Dan yang paling kontroversi memang dia adalah front wheel drive. So kalau tanya otai-otai BMW memang menyumpah habis lah, sebab kita tahu 3 series, 5 series semua rear wheel drive, tapi datang kereta bajet ni dia buat front wheel drive. Dan macam saya cakap tadi, ini adalah bukan model M Sport. So dia tak adalah jaya-jaya M Sport macam adaptive M suspension, M Sport brake, semua memang tak ada. So dia punya spek sebenarnya mechanically agak basic. So yeah, kereta BMW 3 silinder front wheel drive agak-agak bawa macam BMW lagi tak? Jom kita try. Okay, adik-kakak, sekarang kita tengah memandu BMW 218 Grand Coupe Sport yang baru. Okay, benda pertama anda perasan bila anda duduk dekat driver position ni, memang dia punya position pun pegang steering dengan kursi rendah ni memang rasa macam kereta sport lah. Sebab kereta pun rendah and then it's technically a coupe. Tapi bila anda start engine, bila tekan minyak, rasa pun macam rasa kereta sport. Sebab mungkin dia pakai engine 3 silinder turbo, mungkin tak power macam model BMW lain. Tapi bagi saya untuk saiz kereta besar macam ni, enjin ni dah mencukupi sebab dia ada banyak low and mid range torque. So maknanya from the get go,
bila nak start kereta ni, bila tekan tu memang dia pergi. So power delivery pun just nice, sop sui, dia tak adalah terlalu jerky sangat macam setengah DCT murah, sebab ni DCT kereta mahal yuk, bukan kereta murah. Dan bagusnya untuk 3 silinder ni, walaupun dia ada still bunyi mengerang 3 silinder tu macam kereta Axia tu, tapi dia tak terlalu bising, especially time idle, sebab adalah certain 3 silinder punya engine ni bila tengah idle orang cakap bunyi macam lori dah apa. Tapi untuk 2 series Grand Coupe ni tak ada. Okay, satu lagi of course kereta ni bila cakap BMW, dia punya handling, driving dynamics corner memang sur habis lah, sebab saya cakap dah lah dia punya gravity center rendah. And then walaupun dia tak ada M suspension apa, bagi saya dia punya suspension setup ini masih cukup sporty, cukup lazat. Kalau nampak corner je memang rasa nak balon je kereta ni. Walaupun front wheel drive pun, tapi dia punya balancing tu okay, dia tak ada dah oversteer sangat, melainkan anda bawa laju macam peleset lah, tapi still okay. Dan bagus juga untuk kereta ni, walaupun dia kecil, tapi bila anda bawa atas highway laju, dia tak adalah rasa melayang. Sebab setengah kereta kecil tu kalau bawa 100 lebih pun dah rasa macam nak terbang. Tapi untuk kereta ni tak, dia steady. Dan satu lagi, walaupun suspension dia mungkin a bit on sporty bias, tapi kalau lalu jalan bonggol, jalan perumahan macam ni, dia masih lagi rasa refine. Dia tak ada terlalu keras, terlalu melantun sangat macam sesetengah EV sporty yang saya pernah bawa sebelum ni. Dan satu lagi benda yang saya nak puji, dia punya NVH. Walaupun kereta ni dia ada frameless doors, frameless windows, tapi bunyi angin okey lah, suppress. Cuma bunyi tayar dia sedikit bising, sebab dia kan pakai tayar Goodyear F1 ni, dia memang sports bias lah, dia macam medium compound. So nak tak nak, walaupun dia melekat tang corner, tapi in terms of noise tu ada sedikit lah, especially kalau permukaan jalan yang jenis kasar. So overall, yes, mungkin dia pakai enjin 3 silinder, mungkin dia front wheel drive, tapi jangan anda ingat kereta ni bawa tak sedap, sebab at the end of the day, dia masih sebuah BMW. Okey, dari segi penjimatan bahan api juga, so enjin dia ni tak besar sangat, so dia punya penjimatan not bad sebenarnya. Saya dapat lebih kurang 8 liter per 100 km, okey lah, tak adalah nak jimat macam Axia ke Myvi, tapi anda kena ingat untuk sebuah kereta premium ni kira jimat lah, sebab full tank ni lebih kurang RM80 macam tu. And then saya dah bawa almost 600 lebih kilometer, maknanya from single tank tak ada masalah. So nak pergi balik KL JB pun insyaAllah tak payah isi minyak, depend on anda bawa lah. So makna katanya siapa cakap kereta premium tapi minyak tak jimat. Okey, satu benda yang concern kereta ni bagi saya adalah dia punya safety. Okey, walaupun dia ada spek macam ADAS function, macam dia ada autonomous emergency braking, dia ada lane change assist, dia ada rear cross traffic alert, tapi dia tak ada adaptive cruise control. So time jam kalau buat kereta ni memang tak boleh set ACC, dia ada cruise control yang biasa je. So kaki lenguh sikit lah kalau buat kereta ni time jam. Baik, saya pada itu dia punya passive safety bagi saya still okay. Anda dapatlah segala traction, stability control dan sebagainya, dan seatbelt pun 3 point, TPMS apa semua ada. Tapi dia hanya bagi simple reverse camera, tak ada 360 camera. Bagi saya benda ni sayang lah, sebab anda dah bayar duit macam ni, at least anda nak lah sesuatu yang lebih comprehensive. Tapi mungkin kok nanti dia nak kenakan varian lagi mahal, mungkin benda tu adalah. Tapi from what it is, yelah mungkin ramai orang tak guna juga function ni. So at the end of the day, anda kena hadap lah, benda-benda ni tak ada. Baik, setelah menelaah kereta ni untuk beberapa hari, kita boleh nampak walaupun dia pakai enjin 3 dapur, walaupun dia front wheel drive, tapi BMW 218 Grand Coupe Sport ni masih lagi sebuah kereta yang ada karakter, yang ada DNA BMW kat dalam dia. Bila pegang steering, bila duduk dalam kereta, bila start enjin, barulah kita dapat rasa ini adalah betul-betul proper BMW, bukan BMW yang proper. Okey, macam biasa, walaupun ini adalah sebuah model entry level, dia masih lagi sebuah BMW. Dan harga dia pun harga BMW lah. Sebab untuk model 218 Sport ni, walaupun dia dah CKD dekat Kulim, harga dia masih lagi agak mahal lah. RM218,800. Atas RM200,000. Tapi at the same time, compare dengan German A segmen sedan yang lain, dia masih lagi murah sebenarnya. Sebab compare dengan A-Class apa, dia masih sedikit lagi murah lah. Okey, tapi kita biasalah kalau bila dengar kereta BMW 200,000 ni, kalau dulu-dulu 3-4 tahun lepas kira benda biasa. Tapi sekarang bila dengar harga tu macam merepek juga. Sebab anda kira sekarang pasaran negara kita dah banyak model-model baru dari China yang harga 200,000 tapi spek memang habis dia bagi. So, bila kita tengok balik kereta tu, dan kita tengok balik 218 ni rasa macam ya tak ya 200,000 sebenarnya mahal. Tapi of course, anda kena ingat BMW ni dia ada peminat dia yang tersendiri, dia ada fan-fan dia tersendiri yang sanggup bayar lebih untuk mendapatkan feel sebuah kereta BMW tu. So at the end of the day, walaupun 3 dapur, front wheel drive, BMW 218 Grand Coupe Sport masih lagi sebuah mesin oleh Bayerische Motorenwerke.
Cari khas.